Time-time nak shoot lah macam apa, hujan pula. Tapi aku rasa lighting agak okey ni. Tapi mungkin rezeki ni. Macam mana? Kita macam biasa kita shoot dulu bahagian kapos dulu. Okay. Bahagian kapos. Aku akan terangkan bahagian kapos. Bahagian awning. Waktu dah settle, kita masuk dalam terus. Jom. Rumah ni kan, 4 bilik 3 bilik air. Kau tengok ruang tamu dia. Itu tu nampak luas. Okey lah. Aku rasa aku starting kat sini kot. Kat sini okey, lighting. Okey, lighting semua tu. Jadi aku cakap kan, kau kamera kau just gerak-gerak lah kiri kanan macam biasa. Okay. Boleh. Lepas ruang tamu, kita shoot bahagian dining area. Okey. Dining area ni bagi dining area kan. Shoot dekat sini, lepas tu kita review bilik pertama kat bawah. Okey, sini. Kita review sini lah. Kita review sini. Lepas kita review bilik pertama, kita shoot dekat bahagian dapur lah. Bahagian dapur kita shoot. Okey, bagi dapur. Ni bahagian dapur. Oh, hujan betul-betul lebat hujan Oi, banyak rezeki Betul-betul kita lebat. ni. Okey. Lepas bahagian dapur, aku akan try cakap bahagian luar pula lah. Okey, boleh lah. Bebel, settle, kita terus shoot dekat atas. Jom. Okay, jom lah. Okey, ni pula bahagian atas dia. Bahagian atas dia ada 3 bilik dan 2 bilik air. Kita start dengan bahagian 2 bilik ni dulu lah. Let's go. Kita akan review bilik ni dulu. Review bilik ni. Then kita toilet ni kita review. Mantap Dan boleh bilik pergi tembus lah. relax bro. Ini bilik ketiga dia. Kita review. Okey, faham? Faham. Okey, lepas tu last master bedroom lah macam biasa. Okey. Kita review master bedroom dia. Master bedroom tu nampak agak besar juga kat sini. Dan apa yang best, ada ni. Tempat macam mini balkoni kat sini. Rokok-rokok lah. Boleh lepak agak kat sini. Kecil juga Dah, faham tak? Scene by scene faham? Dah, jom kita review. Let's go.